Apa isu nak diganti tu? Adakah Datuk tak boleh perform ke? Sehingga kan dia nak ganti. Dari segi prestasi. Maksudnya prestasi. Ini pun menarik juga. Sebab in terms of complaint, kami pun tak pernah terima ini komplain. Even kementerian pun tak pernah receive ini komplain. Setiap kali kami berjumpa dengan pejabat awam di kementerian, dia kata, you tak ada orang pun pernah komplain about you all pun selama ni. Senyap je. Kan? Itu satu. Lagi satu, kami juga pernah meminta satu laporan prestasi. Ditandatangani oleh kementerian juga. Yang tu pun dia letak 100%. 100%. Jadi kami pun dekat mana? Kan? Jadi of course baru-baru ni saya nak sentuh sikit lah. Yang mengatakan bahawa keadaan di tower itu dia punya word tu berbahaya and all that. Tetapi dua benda lah. Satu, jika ada teguran begitu, bagitahulah kita orang akan perbaiki lah. Itu standard lah. Standard. Kan? Dua, apa penjelasan apa yang dianggap berbahaya tu. Sebab semua plan-plan untuk keselamatan tu adalah satu yang kita orang dah buat dan kita orang pun dah submit kepada badan-badan tertentu. Kan? Untuk memastikan benda tu diterima. Jadi kita tak buka. Betul. Jadi pada dasarnya tak ada teguran berkaitan dengan prestasi, bahkan report prestasi 100%. Kalau dia kata 90% pun masih ada lagi ruang untuk kita petikan. Ini 100%. Mana tak masuk akal langsung kenapa dikatakan tidak perform kan. Kalau nak kata tak perform, itu tak keluar daripada perbincangan.